Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar murid-murid? Hari ini kita bertemu kembali dalam kelas sains secara PDPR ya. Dan tajuk pembelajaran kita hari ini ialah kepentingan objek menyerap dan objek tidak menyerap air. Jadi kita akan fokuskan kepada objek menyerap air dan objek tidak menyerap air dan kita akan kaitkan apa kepentingan objek-objek tersebut. Jadi kita akan lihat dulu ya objektif pembelajaran kita hari ini ya. Objektif pembelajaran kita hari ini ialah murid boleh menyatakan kepentingan kebolehan bahan yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air dalam kehidupan harian. Jadi kita nak kaitkan kepentingannya dalam kehidupan harian kita. Sebenarnya kita menggunakan objek-objek tersebut ya dalam kehidupan harian kita dan kita nak kaitkan kenapa kita gunakan objek tersebut. Sebab ada kepentingannya dan kita nak tengok je apa kepentingannya. Okey, jadi pada pembelajaran kita hari ini, murid boleh rujuk ya dalam buku teks muka surat 76 di mana kita akan fokus dulu kepada kepentingan objek menyerap air. Okey, murid perhatikan ya gambar raja di sini. Boleh tak murid kenal pasti apakah objek-objek yang boleh menyerap air dalam gambar tersebut? Okey, jadi objek tersebut ialah apa? Tuala, berbola kapas dan juga mop. Okey, boleh tak murid kaitkan kenapa digunakan tuala, kenapa digunakan berbola kapas dan kenapa digunakan mop? Apa kepentingannya? Okey, jadi kita akan lihat di sini ya. Tuala digunakan untuk mengeringkan badan, betul tak? Cikgu percaya ya, murid selepas mandi akan gunakan tuala. Tuala digunakan untuk mengeringkan badan. Okey, berbola kapas. Kalau murid perhatikan di sini, okey, kucing ni mengalami luka dan terdapat darah okey pada anggota badannya. Jadi bagaimanakah caranya untuk membersihkan darah tersebut? Dengan menggunakan berbola kapas. Sebab berbola kapas dapat menyerap darah tersebut. Jadi luka dapat dibersihkan. Okey, mop. Cuba tengok mop pula. Mop digunakan untuk mengeringkan tumpahan air. Dan kalau murid perhatikan, ada tak kepentingannya? Ya, ada kepentingan bagi objek tersebut menyerap air. Okey, kita perhatikan juga situasi yang kedua ya. Dalam buku teks muka surat 77. Okey, boleh tak murid kenal pasti apakah objek pada gambar tersebut digunakan untuk menyerap air? Ya. Objek tersebut ialah kain lap dan juga tisu. Okey, apakah kepentingannya? Cuba kita perhatikan. Kain lap digunakan untuk mengeringkan pinggan mangkuk. Okey, kalau kita perhatikan kat sini, pinggan mangkuk basah digunakan kain untuk mengeringkannya. Manakala tisu digunakan untuk menyerap peluh. Jadi, kepentingan bahan-bahan tersebut kita sebenarnya gunakan dalam kehidupan harian kita ya. Jadi ada kepentingannya bagi objek yang boleh menyerap air. Okey, jadi kita akan perhatikan kepada perkara yang kedua di mana kita nak lihat pula kepentingan objek yang tidak boleh menyerap air. Okey, murid boleh rujuk ya dalam buku teks muka surat 78. Boleh tak murid kenal pasti apakah objek yang tidak menyerap air dalam gambar tersebut? Ya, objek tersebut ialah cermin kereta, tong besi, payung dan juga kasut getah. Okey, kita perhatikan je apa kepentingan objek tersebut okey yang tidak boleh menyerap air. Kalau kita perhatikan cermin kereta ya, cermin kaca ataupun cermin kereta ni dia mengelakkan kita daripada terkena air hujan. Jadi kalau kita berada dalam kereta, okey, dan pada masa yang sama berlaku hujan, kita tak akan basah ya.
Sebab cermin ni dia tak serap air. Jadi kita akan berada kering di dalam kereta. Okey, manakala kasut getah. Okey, kasut getah ni mengelakkan kaki kita daripada basah. Okey, getah tidak menyerap air, jadi kaki kita akan kering ya. Okey, manakala tong besi dapat menadah dan menyimpan air. Ya, kalau tong besi ni boleh serap air, jadi kita tak dapat tadah air. Tapi sebab tong besi ni tidak boleh menyerap air, jadi air dapat ditadah dan disimpan. Okey, yang akhir ialah payung. Okey, payung digunakan untuk menghalang diri kita daripada terkena hujan. Sebab apa? Sebab dia tidak boleh menyerap air. Jadi bila kita gunakan payung, badan kita tidak akan terkena hujan. Jadi kalau murid perhatikan di sini ya, setiap objek tu ada kepentingannya. Sama ada objek yang boleh menyerap air ataupun objek yang tidak boleh menyerap air. Dan kepentingannya kita aplikasikan dalam kehidupan harian kita ya. Kalau murid perhatikan tadi, kalau macam contohnya yang menyerap air apa tadi? Tuala. Digunakan untuk mengeringkan badan. Kalau mop digunakan untuk mengelap ataupun mengeringkan tumpahan air. Okey, kalau objek yang tidak boleh menyerap air, contohnya apa tadi? Kasut getah. So kalau kita pakai kasut getah, kaki kita tidak akan basah. Sama juga contoh seperti payung, tong besi dan juga cermin kaca. Sebenarnya ada banyak lagi ya. Okey, objek-objek yang boleh serap air dan tidak boleh serap air yang kita gunakan dalam kehidupan harian kita sebab objek-objek itu ada kepentingannya. Okey, tapi cikgu harap murid boleh faham ya bagi pembelajaran kita hari ini. Okey, jadi murid-murid kita akan lihat kepada tugasan murid-murid ya. Okey, tugasan yang pertama dalam buku aktiviti muka surat 54 di mana murid kena perhatikan situasi. Okey, ada 5 situasi tersebut dan apakah objek yang sesuai untuk kita mengendalikan situasi tersebut. Okey, dan pada objek yang sesuai tersebut, apakah kepentingannya? Okey, contohnya di sini, kalau kita perhatikan ya, cikgu beri satu contoh, tumpahan air pada lantai. Objek yang sesuai digunakan ialah mop. Okey, kenapa sesuai digunakan mop? Sebab mop boleh mengeringkan tumpahan air. Jadi soalan situasi nombor 2, 3, 4 dan 5 cikgu rasa murid boleh buat ya. Padankan situasi dengan objek yang betul serta kepentingannya dengan betul. Okey. Tugasan yang kedua, dalam buku aktiviti muka surat 55 kita akan fokus kepada objek tidak serap air ya. So murid perhatikan gambar rajah tersebut dan murid padankan apa kepentingan objek tersebut bagi tidak boleh menyerap air. Okey, murid cikgu percaya ya murid boleh labelkan dengan betul. Okey, bagi tugasan yang terakhir, tugasan yang ketiga, masih lagi dalam buku aktiviti muka surat 56. Di mana di sini kita mengaplikasikan pengetahuan tentang magnet dan juga penyerapan ya. Kalau murid perhatikan di sini, kita gunakan bahan iaitu kertas tisu, kain dan juga surat khabar. Dibalutkan dengan magnet. Dan kita letakkan balutan tersebut di dalam apa? Di dalam botol ya. Dan satu lagi magnet lain diletakkan di luar. Kita pelajari antara magnet ada tarikan. Jadi satu magnet di luar botol, satu magnet yang dibalut dengan bahan seperti kertas tisu, kain dan surat khabar diletakkan di dalam botol. Jadi magnet tersebut, bila ada daya tarikan dia akan menarik kain tersebut, sama ada kertas tisu, kain ataupun surat khabar, dan dia akan mengeringkan air yang terdapat pada permukaan plastik di dalam botol tersebut ya. Jadi murid akan jawab ya soalan nombor 1 di sini. Pada pendapat kamu, bahan penyerap manakah yang paling sesuai digunakan oleh Amir? Amir nak lap, bahan manakah yang sesuai? Adakah kertas tisu, kain atau kertas surat khabar?
mengapakah kamu memilih bahan tersebut? Ni dia berkaitan dengan apa? Keupayaan objek menyerap air ya. Kalau kamu beri jawapan tersebut pada soalan nombor 1 dan soalan nombor 2 tu dia berkaitan dengan keupayaan objek tersebut menyerap air. Okey, dan soalan nombor 3, susunkan bahan-bahan di atas mengikut keupayaan menyerap air secara menaik. Bermaksud kita akan mula kepada yang kurang menyerap kepada yang lebih menyerap. Cikgu percaya ya murid boleh tengok ya betul-betul pada bahan yang digunakan. Okey, apakah bahan yang kurang serap air? Apakah bahan yang banyak serap air? So, murid boleh buat susunan dia secara menaik. Okey, murid-murid, sampai di sini pembelajaran sains kita secara PDPR. InsyaAllah kita akan bertemu pada kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.